Aku rasa ramai orang bila fikir balik kan salah tafsir and salah bezakan antara perasaan takut dengan rasa sakit. And bagi aku, walaupun dua-dua ni nampak in general maksud dia tak selesa, tapi dia boleh tarik kita ke arah yang berbeza, especially dari segi pergerakan hidup lah. Sebab sakit ni sebenarnya dia akan paksa kita untuk bergerak, sama ada bergerak ke depan ataupun gerak jauh daripada benda yang buat kita sakit. And takut ni dia sebenarnya akan menghalang kita daripada bergerak terus, ataupun kita cuba untuk mengelak daripada buat satu benda tu. Tapi dia tak sama langsung dengan sakit. And benda ni dia membuatkan aku tertanya jugalah, pasal apa setengah orang ada yang hidup dia lagi susah, dia jadi makin lama makin kuat. Tapi ada juga orang lain yang hidup dia makin kecil bila dia terlampau takut untuk ambil risiko. So ayat ni membuatkan aku fikir lah, you put him through enough pain, you'll move a man. You show him enough things to fear, and you stop most men. So antara soalan yang membuat aku tanya ni, pasal apa rasa sakit selalunya dia akan membuatkan kita bergerak lagi cepat daripada rasa selesa. And daripada pemerhatian aku lah, kita manusia ni, especially orang lelaki, kita senang selesa. Bila kita dah selesa ni, kita jarang rasa terdesak lah nak buat perubahan ataupun nak buat kerja yang walaupun kita tahu kita kena buat kerja tu, tapi kita macam relax je tak buat benda tu. Sebab rasa selesa ni dia macam bagi diri kita permission tau untuk melengahkan keputusan ataupun tindakan yang kita kena ambil dalam relationship, dalam career. Banyak lagi lah contoh dia. Macam aku rasa especially untuk kita orang lelaki ni, dari segi kewangan, ada antara kita tahu yang kita ada masalah, tapi sebab masalah tu belum cukup menyakitkan, mungkin ada setengah tu macam dia tak ada macam urgency untuk fix problem tu. So dia pilih untuk tunggulah. Kadang-kadang ada orang yang tunggu relationship dia sampai dah nak rosak dah, baru dia nak bawa berbincang. Ada yang tunggu keadaan kewangan dia dah dekat kosong, tak pun saving dia dah dekat kosong dah, baru dia nak cari pendapatan yang lagi tinggi ataupun dia nak naikkan skill dia lagi bagus lah untuk menjana lebih banyak pendapatan. And ada orang tunggu doktor cakap yang dia mungkin dah ada tahap ketiga tak pun tahap keempat, kanser tak pun dia dah ada kencing manis, baru yang dia nak ambil tindakan untuk hidup lebih sihat. Secara pendeknya nak kata lah, sakit ni dia mencipta ataupun mendesak kita untuk lebih urgent. Kira dia ada desakan lah bila rasa sakit ni. Sebab bila sakit main, dia orang kata reality lah. Kira reality hidup dah hit kita dekat muka betul-betul. Itulah orang kata apa, reality hidup. Sakit ni kita memang tak boleh nak deny dah. Kira reality tu dah hit dah datang. And aku sendiri pun pernah rasa benda ni. Masa kerja dekat industri oil and gas, run syarikat lama aku sendiri dulu pun, aku banyak terlibat lah dengan face-face yang boleh katakan challenging. And sampai aku jadi macam, kalau lah benda ni berterusan, apa plan aku lepas ni? Sebab masa tu memang boleh katakan banyak keluar duit, tapi duit tak masuk. And aku pun jadi tertanya macam, kalau benda ni tak jadi macam mana? Kalau benda ni keep on going, apa yang aku nak buat lepas ni? And bukan sebab aku tiba-tiba dapat inspirasi untuk start Lean Sauce and semua content creation aku semua ni, tapi masa tu satu saja reality dia business oil and gas aku tak buat duit. And rasa sakit tu yang push aku untuk buat decision, apa yang aku kena buat sekarang ni. Sebab aku memang tak suka lah perasaan yang ada dekat dalam hati aku masa tu, perasaan yang ada dalam otak, dalam hati, dia jadi overthinking. And benda tu rasa sakit yang memaksa diri aku. And aku rasa siapa-siapa yang pernah lalui fasa ni,
dia akan paksa kita untuk think outside the box, and kita kena fikir what is my next step. So aku pun macam nak tanya dekat korang lah, korang sekarang ni rasa-rasa tengah selesa ke? Korang macam mungkin tengah mengelak daripada buat keputusan ataupun ambil tindakan yang korang tahu korang kena ambil? Ada yang akan kata, saya bukan tak rasa sakit bang, tapi sebenarnya saya rasa takut. Which sekarang ni bawa ke soalan nombor 2 aku. Kenapa perasaan takut ni dia boleh menghentikan sesetengah orang tu daripada ambil tindakan, daripada kegagalan tu sendiri? Sebab aku rasa ramai orang sebenarnya bukannya failure. Kita bukan failure, cuma kita takut. Sebab rasa takut ni manusia kan. Kita ni dijadikan manusia ni lemah. And rasa takut ni dia paling kuat bila kita nak buat benda baru yang kita belum pernah cuba lagi. Sebab kita takut, sebab tak pernah try, tak pernah start, tak ada pengalaman apa kan. Kita macam katakan siapa yang nak start berniaga, kita takut rugi, kita takut kita gagal, kita takut kita kecewakan family, orang-orang yang tanggungjawab kita, mak, anak, isteri, suami. Kita takut dimalukan, kita takut orang kata kita ni bodoh, kita ni loser. Tapi macam mana pun akan ada sentiasa orang yang fikir macam tu. Mungkin ada juga yang keliling kita tak bersetuju dengan apa yang kita nak buat, walaupun kita dah yakin dah. And yang menariknya, kadang-kadang rasa takut tu bukannya datang daripada diri kita sendiri pun. Dia mungkin tanam hasil tangan orang lain. Kadang-kadang daripada family, daripada kawan-kawan, masyarakat, komuniti sekeliling. Orang yang niat baik, kononnya mungkin nak melindungi kita, tapi last dia membuatkan kita jadi rasa takut untuk cuba. Especially benda ni kalau kalau kita membesar dalam family yang mungkin tak pernah berniaga. So kadang-kadang bila seorang anak ni dia dah kerja biasa, dah kerja okey dah, tiba-tiba dia nak berniaga. Mungkin ada parents ni yang niat baik nak protect anak, tapi dia orang rasa janganlah, risiko lah apa semua tu. So dia secara tak sedap, dia sebenarnya menanam dalam jiwa anak tu jadi takut. Aku pernah dengar ada seorang ustaz yang cakap yang sahabat-sahabat Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam berani ambil risiko sebab mereka yakin dengan rezeki itu datang daripada Allah. And ayat tu melekat gila dengan hati aku. Sebab tu bila kita betul-betul yakin kan bahawa rezeki tu Allah yang bagi, kita berani nak ambil risiko. Kita still hati-hati, tapi kita tak lumpuk sebab perasaan takut tu. Sebab rasa takut ni dia mencipta masalah lah dalam otak kita sebelum reality tu betul-betul datang pun. Kadang-kadang perasaan takut yang kita ada dalam otak kita ni, dia tak exist pun. Hanya otak kita, tak pun bisikan syaitan saja. Dia selalu akan fikir worst case scenario. So soalan yang aku selalu tanya diri aku balik lah kan, apa sebenarnya aku takut sekarang ni? And benda tu betul-betul dah jadi ke? Benda-benda tu betul akan jadi ke? Ke benda ni setakat otak akal aku, dia tengah create worst case scenario and dia try nak negotiate dengan aku jangan buat benda tu. Sebab kadang-kadang benda ni boleh jadi imagination. And dekat sini lah macam mana nak tahu apa beza antara sakit sebagai fuel yang nak push kita untuk buat benda yang lagi baik untuk diri kita, and nak bezakan dengan perasaan takut yang mungkin mengawal hidup kita. Nak simplify perbezaan dia ni senang je. Sakit ni dia akan paksa kita untuk face reality, hadap reality keadaan tu, masalah tu. And takut ni pula boleh jadi dia akan membuatkan kita mengelak daripada reality tu. Mungkin sakit tu akan membuatkan kita tanya, apa yang aku kena buat? Macam kalau tangan pegang cerit panah kan, kadang-kadang otak kita tak perlu nak tanya pun apa aku kena buat. Badan kita akan terus tarik tangan, jangan pegang, panah. And takut pula akan membuat kita tanya, macam mana kalau benda ni tak jadi ya? Macam mana benda ni tak jadi ya? Macam mana kalau aku cakap dengan dia tak suka aku? Macam mana kalau aku bagi tahu benda betul, benda ni jadi ya? So yang tu beza dia. Sakit tu reality, rasa takut ni boleh kebanyakannya datang daripada imajinasi. And dua-dua soalan ni boleh tarik kita ke arah yang berbeza. Sebab rasa sakit ni dia akan tarik kita ke arah untuk
menyelesaikan masalah tu, yang rasa takut tu akan tarik kita untuk mengelakkan terus daripada masalah. Sebab tu aku rasa yang benda ni penting tau untuk tanya diri kita sendiri, especially untuk korang yang mungkin tengah fikir macam nak berniaga ke, ataupun tengah fikir nak belajar ilmu baru untuk try apply kerja baru. Apa sebenarnya yang sedang kawal hidup kita sekarang ni? Apa yang tengah kawal hidup aku sekarang ni? Aku rasa sakit ke aku rasa takut? And sebab tu aku suka fikir pasal benda ni. And sebab bila kita dah cuba faham dari segi konsep sakit dengan rasa takut, tapi macam mana kita nak apply benda ni dekat dalam dunia sebenar? Macam mana sakit dengan takut ni dia boleh affect kita punya decision making, especially dalam bisnes lah, sebab aku business owner kan. And aku rasa benda macam ni paling terbaiknya cara aku nak kongsi satu contoh lah yang sangat personal untuk diri aku sendiri. Untuk episod ni aku nak kongsi pasal pengalaman aku daripada marketing, terutama sekali TikTok Ads. Sebab dia awal-awal tu memang aku rasa takut untuk belanjakan duit. Sebab tu dia memainkan peranan tau dalam bisnes ni. So kena faham apa perbezaan antara rasa sakit dengan rasa takut. Antara benda yang aku tanya dekat diri aku masa aku takut sangat nak spend untuk marketing TikTok Ads ni kan, aku tanya diri aku sendiri, apa sebenarnya yang aku takut sangat masa awal-awal nak start belanja untuk TikTok Ads ni. And terang-terang cakap, aku takut rugi duit, aku takut burn duit aku takut spend tapi tak dapat apa-apa. Sebab bila kita baru start berniaga ni, setiap sen dan setiap RM1 tu sangat bernilai. Dia ada emotional attachment, pegang duit tu Allah, genggam tak mau lepas. And sebab aku start dengan modal kecil, masa aku start bisnes ni pun modal RM50 saja. And even nak spend RM10 dekat marketing tu rasa macam banyak sangat. Margin pun okey, Alhamdulillah. Cuma tu lah, dia rasa takut tu. Dia cekam dalam hati tau. And aku pun masa tu belum ada lagi bukti yang konsep ni jadi. Sebab dalam otak aku fikir, okey, ada orang kata benda ni jadi, tapi yang tu orang lain, bukan aku. Mungkin aku ni special snowflake yang benda ni tak jadi. Tapi aku rasa ramai founder akan boleh relate dengan perasaan ni, especially yang tak pernah lalui proses marketing yang kita sendiri kena set up dan buat. And benda yang boleh dikatakan ubah decision aku, and apa yang boleh dikatakan berubah selepas aku finally, orang kata apa, face the fear and spend dalam TikTok marketing tu kan, bila aku start dengan modal kecil. Sebab aku ingat satu ayat kawan aku, what's the worst that can happen? Apa yang benda paling teruk boleh jadi? Okey, katakan kalau aku spend RM10, benda paling teruk boleh jadi apa dia? Aku rugi RM10, okey. Tapi benda yang terbaik boleh jadi apa dia? Mungkin aku boleh dapat balik pulangan RM50, mungkin aku boleh dapat balik pulangan dalam RM100, mungkin dah RM1000. Orang dah nak tahu, rezeki Allah yang bagikan. So apa yang aku buat? Okey lah, aku buat. Rasa penakut tu ada lagi. So aku start spend dengan bajet kecil tu. Okey, aku start dengan RM10. Tu je, RM10. Tak ada RM1000, tak ada RM500, tak ada RM50. RM10 je. And bila aku nampak ada hasil tu, sebab selalunya TikTok Ads ni dia akan run untuk seminggu. So dalam 7 hari tu boleh nampak dah return. So bila aku spend RM10 tu, tengok aku dapat pulangan balik dalam RM80 hingga RM100 kot. Paling tinggi aku rasa RM120 lah. So dekat situ aku macam, ui, ada pulangan. Okey, ada return profit. So bila aku nampak ada hasil, aku dapat data. And daripada data ni, aku dapat profit. Aku dapat profit. Tapi lagi penting ada profit ni, aku dapat data. Sebab daripada data ni, aku dapat build aku punya confidence. Sebab kita tak confident bila kita cakap kita confident. Kita confident ni dia datang daripada repetition. Kita buat benda tu berulang-ulang kali sampai kita dah nampak dah yang benda ni dia boleh keep on happening. And daripada situ kita yakin, okay, Alhamdulillah benda ni jadi, aku boleh keep on doing. So daripada situ aku pun keep on going lah. Aku dapat kepastian yang movement akan bagi kita information, and information ni lah yang meyakinkan kita. Sebab ramai orang dia takut bukan sebab dia tak mau berani, tapi sebab dia tak tahu apa yang dia nak hadap. So bila kita dah ada information, maksudnya kita dah tahu dah kan. Sebab rasa takut ni dia datang daripada assumption, dia andaian, benda yang kita tak pasti.
And daripada situlah yang aku start faham yang aku tak perlukan confidence 100% untuk start something. Ya, keyakinan tu memang takkan dapat lah 100% masa awal kan. Apa yang aku tak, aku just need to take the first step. Start small first. And aku rasa apa yang aku boleh cakap dekat someone yang mungkin tengah fikir mungkin nak cari kerja baru, ataupun korang mungkin ada yang nak start business sendiri, soalan yang aku suka tanya dekat kawan aku, especially ada satu kawan ni yang dia malu nak letak diri dia online, nak buat content semua kan, cakap depan kamera. Aku tanya dia satu soalan simple je. Sampai bila? Dia cakap aku, Joel, aku malu lah nak letak, aku tak pandai lah, aku tak reti. Aku tanya kat dia soalan simple je. Sampai bila? Until when bro? Sampai bila nak rasa malu? Sampai bila nak rasa yang kita ni nak tunggu saja? Sampai bila nak overthink? Sampai bila nak tunggu benda tu perfect baru kita nak start? Sebab kalau tak pernah try, rasa takut tu sentiasa akan ada. And it's actually normal untuk rasa takut. Tapi buat saja dulu. Sebab kalau tak jadi pun, kurang-kurangnya kita belajar something. Kurang-kurangnya kita tahu apa yang okey, apa yang tak jadi. Kalau try 5 kali, 4 kali gagal, okey, kita dah tahu 4 cara untuk gagal. Tengok-tengok, cubaan kali kelima, kita tak buat yang 4 benda tu, kita buat benda lain. Tengok yang nombor 5 tu yang jadi. And dia benda tu rinse and repeat je dah, ulang-ulang balik dah. Kalau benda tu gagal, okey, jangan buat benda tu, kita buat benda baru. Bila benda tu berjaya, kita ulang lagi benda yang berjaya tu. Tu je, very simple, insyaAllah. Sangat senang nak try, especially in the beginning. So, aku rasa macam rasa sakit dengan rasa takut ni normal, and dia memang akan sentiasa ada dalam hidup kita. And kita tak boleh lari daripada dua benda ni. Benda tu lah yang aku rasa yang boleh dikatakan pilihan ni atas diri kita. Kita dah usaha semua, lepas tu kita tawarkan Allah. So, antara ayat sebagai penutup lah untuk episod hari ni yang paling aku suka, people wait for the perfect condition to start when starting is the perfect condition. Sebab kebanyakan benda yang kita perlukan tu, kita hanya akan belajar lepas kita make our first move. So, aku rasa yang tu je lah untuk hari ni. So, thank you again for watching this episode. Aku jumpa hampa on the next one. Bye!